Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman rakan-rakan, hari ini Proton patut berbangga guys. Ini adalah the one and only untuk tahun 2024 guys. Mencecah dalam top 10. Kau tengok guys. Wow. Salah satu kereta yang membuat kedua penasaran. Jom kita tengok. Kenapa penasaran? Pertama adalah beza guys kedudukannya untuk tahun lepas dan Azia menjadi dudukan yang kedua. Manakala Myvi yang selama ni jadi king sudah jadi kong bateri kong guys. Dah di nombor 3 guys. Dihimpit oleh Proton Saga 69,000. Walau weh. Aku rasa lah kalau design macam ni sikit lagi akan jadi mengatasi Myvi Advance tu. Harga 46,500. Mungkin dikatakan berbaloi-baloi. Dan yang ni harga untuk standard 40,000 guys. Mungkin dikatakan murahnya. Tapi mereka nak yang premium. Premium ada di tangan saya. Warna pula warna merah. Harganya 43. Guys, ini bukan yang dara, bukan yang baru. Ini yang jadi. Dua itu dah baru guys. Maka aku nak bagi tahu, kalau katakan si janda ni letak di sebelah si dara ni 40,000, yang ni kan ku turunkan harga sehingga memudahkan kau mencipta pada kesedapan dia. 35,000 guys. 900. Nak tak kau? No! Guys, harga 35,000. Yang janda pun amat memadai. Kau tengok sebab apa? Sebab color merah guys. Lamban dalam top 10 dia Saga warna merah, lepas tu model premium. Jom kita tengok warna merah model premium. 35,000. Walaupun janda sport rim je lawa guys. Lepas tu ada bulu lagi guys. Berdiri. Bulu romaku mak. Oi, bulu guys. Ada bulu-bulu guys. Dan aku nak tanya tu. Kak Azah dah masuk Kak Azah. Aku nak bayar 6,000. Oh, dah nak beli. Oh, asalnya nak beli kereta ni. Oh, okay. Ini baru. Tetapi ini yang standard Kak Azah. Tak ada standard kau. Tak ada standard. Jom ambil yang premium. Yang asal 43,000. Kuturunkan yang di kemurahan yang ada 35,900, ditolakkan 6,000, maka loan akan menjadi 30,000. Berapakah bulanannya? Untuk dengan saya guys, dari segi interest sama dengan baru 3.5, malah yang aku janji kepada engkau 3.2. Kenapa lebih murah? Pegang, tolak dalam kocek kau, simpan. Jangan tanya. Itu kelebihan kepada saya guys. Bulanan untuk tempoh masa 9 tahun adalah 350 guys. 350. Oi, mampu milih. Features yang pertama, kau dah tenung kat sini tahu tak? Kalau merah yang lawa ni, pasal lampu dia merah, dipadankan dengan warna merah, memang cun melecun guys. Kita tengok juga bonet belakang guys. 35,000. Wow, amat berbaloi keluasan yang ada. Aku rasa 5 bangla boleh masuk guys. 5 bangla. Guys, ruangan dalamnya cukup luas dan seat pun lawa guys. Kita tengok ke depan pula amat menarik. Walaupun tidak ada leather seat, namun 35,900 berbaloi lah. Features yang terakhir guys untuk kereta ni, kau tengok dari segi jauh guys, nampak premium guys. Dengan ada lampu LED yang tak ada guys. Ini kosong guys. Guys, tak payah ambil anak dari, ambil janda guys. Ambil yang terpakai. WhatsApp segera kepada saya. IC lesen depan belakang, payslip yang bergaji 2,200 ke atas dan APS payment kepada 012340 0034. Merah menyala dah. Bila